konsep ta'awun ni adalah saling membantu ya Tuan Haji. Dan tabarun ni adalah konsep saling bertemu. Bersama kita hari ini di studio seorang perunding kewangan berlandaskan syariah, iaitu Tuan Asmadi. Terima kasih Tuan Asmadi bersama kita hari ini. Sama-sama Tuan Haji. Hari ini kita akan membincangkan konsep takaful yang berlandaskan syariah. Okey, baik Tuan, apakah yang dimaksudkan dengan takaful yang berlandaskan syariah ni? Kalau Tuan boleh huraikan sedikit kepada penonton kita. Okey, terima kasih Tuan Haji jemput saya pada hari ini. Takaful ni kalau kita tengok daripada segi istilah, takaful ni pengertian dia adalah saling membantu, saling menjamin. Okey. Yang mana dia ada konsep tabaru dan konsep ta'awun. Yang mana konsep ta'awun ni adalah saling membantu ya Tuan Haji. Dan tabaru ni adalah konsep saling berdemo. So takaful ni adalah satu sistem kewangan Islam yang berbeza dengan sistem kewangan di luar sana, konvensional. Yang mana konvensional ni kita lihat dia ada elemen-elemen negara, riba dan perjudian lah. Okey, baik. Tadi Tuan Madi ada menghuraikan sedikit mengenai tabaru dengan ta'awun, betul? Betul. Tabaru tu adalah konsep derma. Betul. Dan ta'awun tu adalah konsep tolong-menolong. Okey, adakah ini boleh dikatakan bila kita bercerita tentang konsep kewangan berlandaskan syariah ni, adakah yang dua tadi tu, iaitu tabaru dan ta'awun tu, membawa kepada suatu ibadah di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim? Untuk menjawab soalan takaful ni adalah satu ibadah atau tidak, dari segi konsep pelindungan kewangan berlandaskan Islam, tabaru ni adalah derma. Betul. Okey, derma kan? Okey, dia adalah konsep saling derma tu lebih kurang maksudnya sedekah lah. macam sedekah, betul? Okey, baik. Dan ta'awun ni adalah saling membantu. Yang mana kita semua saling membantu, kita letakkan satu dana tu dalam satu tabung untuk kita membantu orang-orang yang memerlukan. So kat sini kita nampak adalah konsep sedekah tu ada di situ, dan kita bolehlah cakap yang takaful ini adalah satu ibadah. So dia bukanlah semata-mata satu instrumen kewangan lah. Betul? Boleh dikira begitu? Boleh. Dari segi